Jangan sampai kata, oh tak mau lah, kalau macam ni kami tak mau bayar zakat lah lepas ni. Jangan macam tu. Zakat ni wajib dibayar. Wajib dibayar. Cuma kita bertenang, Pak Lebay pun tak boleh percaya, Pak Lebay pun penipu lah, dan bagai-bagai lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan kasih sayangnya dapat sama-sama kita bertemu di channel YouTube saya, Ustaz Ilyas Ismail Official. Terima kasih semua sahabat-sahabat penonton, follower, viewer, subscriber, sharer sekalian. Moga-moga semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua, gempar baru-baru ini apabila pendedahan yang dilakukan oleh pihak SPRM, iaitu terhadap sebuah NGO yang kalau kita baca surat khabarnya tu, dia katakan timbalan NGO direman 4 hari kerana isu berkait tentang seleweng dana zakat sejumlah RM230 juta. La haula wala quwwata illa billahil alil azim. Sangat mengejutkan. Jumlah ini bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang amat-amat besar, dan disita kereta ataupun kenderaan-kenderaan mewah dan banyak lagi lah perkara lain yang juga disita dan telah pun sedang dalam siasatan ketika video ni sedang dirakamkan. Ketika ini sedang dalam siasatan oleh pihak berkuasa lagi. Sahabat-sahabat semua, saya sangat terkejut dengan berita ini. Kerana apa? Kerana apa yang berlaku ini menurut inilah apa yang diberitakan. Benda ni bukan baru. Benda ni sudah pun lama beroperasi, berjalan. Dah lama dah. Dan kita pun sangat rasa kecewa bagaimana mungkin amanah Allah dan masyarakat boleh diseleweng, boleh disalahguna, boleh diperlakukan dengan sedemikian. Sebab kewajipan berzakat itu bagi orang Islam itu adalah satu perkara yang menjadi pegangan kita, dan seharusnya ia diuruskan dengan penuh amanah dan integriti. Tapi ialah benarlah apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, bahawa golongan beriman itu hanyalah orang-orang amanah ataupun amanah dan berpegang pada janji. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang beriman, orang yang dalam kasih sayang Allah ini adalah mereka yang berpegang pada amanah dan janji mereka. Dan juga dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi berpesan, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la ahda lahu. Tidak sempurna iman seseorang tidak sempurna iman seseorang yang tidak berpegang pada amanah, ataupun dia tidak sempurna dalam pegangan amanahnya itu. Dan tidak sempurna agama seseorang apabila dia tidak berpegang pada janjinya. Tak sempurnakan amanah dan tidak berpegang pada janji, itu seolah tanda ketidaksempurnaan iman dan agama seseorang. Ni bukan soal hang pakai serban ke, hang pakai jubah ke, janggut panjang apa, dah. Ni bukan soal tu. Tapi dia soal amanah ni, soal dalam. Dia soal integriti. Dia bukan soal pemakaian luaran. Dan jangan sesekali kita kata apa ni Pak Lebay ni, apa ni Ustaz ni, apa ni orang agama apa semua. Tak, dia bukan soal tu. Dia soal dalaman. Cuma lebih
pedih untuk nak terimanya adalah kerana mereka ini sering melaungkan Allah, kalimah Allah, firman Allah, sabda Rasul. Itu bermain di mulut senantiasa, tapi berbeza dengan apa yang mereka lakukan. Itu yang sangat mengecewakan, hingga keluarlah di mulut-mulut setengah orang kata Pak Lebay pun tak boleh percaya, Pak Lebay pun penipu lah, dan bagai-bagai lagi lah. Tapi ini realiti yang harus kita kena faham, bahawa hanya soal pemakaian saja itu bukan jaminan. Itu bukan jaminan seseorang itu pasti baik, belum tentu. Banyak saja kes-kes di luar sana yang membabitkan orang-orang agama, orang yang berlatar belakangkan pendidikan agama, namun terlibat dengan jenayah, terlibat dengan kes-kes yang berat, dan macam-macam lagi. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu rakan-rakan semua, kalau kita lihat dalam hadis yang lain juga, Nabi menceritakan antara tanda-tanda dunia dah nak menjelang kiamat, kita akan menempuh satu ketika yang disebut sebagai sanawatu khada'at, iaitu tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Itu termasuklah yusaddaqu fihal kazib wa yukazzabu fiha sadiq. Maknanya orang yang bercakap benar dianggap pembohong, si pembohong pula dianggap benar. Lepas tu pula orang yang diberikan kepercayaan kepada pengkhianat, dan orang yang ada kepercayaan pula dianggap pengkhianat, dan tunggang terbalik semuanya. Sebab itu, kalau bolehlah, saya pesan diri saya dan rakan-rakan semua, jangan pernah abaikan doa ini, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar depan kami, dan kami mengikut kebenaran tersebut. Dan ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil, yang salah itu terang-terang depan kami, dan kami menghindari kebatilan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebab zaman sekarang kan zaman ChatGPT, AI, Gemini, zaman kata orang, kebenaran itu boleh dipalsukan, yang palsu boleh dijadikan ianya kelihatan seolah-olah benar, tepat dan betul, seolah-olah padahal penuh dengan penipuan. Jadi berhati-hatilah ibu ayah semua, rakan-rakan semua. Namun begitu, saya ada baca juga ada sesetengah pihak pusat pungutan zakat ataupun pihak lembaga zakat di sesetengah negeri telah pun membuat penjelasan bahawa mereka tidak terbabit, tidak terlibat dengan apa yang berlaku ataupun apa yang dilakukan oleh pihak NGO ini. Jadi rakan-rakan semua, jangan bimbang, jangan gelisah, jangan sampai kata, oh tak maulah, kalau macam ni kami tak mau bayar zakat lah lepas ni. Jangan macam tu. Zakat ni wajib dibayar. Wajib dibayar. Cuma kita tenang dulu, siasat dulu, tabayyun dulu, dan pastikan dengan pihak-pihak sama ada pusat pungutan zakat ataupun lembaga zakat negeri masing-masing, kita telah pun memberikan kepercayaan penuh kepada mereka, pihak yang berautoriti, dan sebab itu pihak-pihak zakat tersebut telah tampil dan memberikan kenyataan rasmi supaya menenangkan masyarakat agar tidak gopoh, tidak kelang kabut, dan akhirnya terus mengatakan, kami tak percaya dah semua pihak-pihak zakat di negara ni, kami dah tak percaya dah. Jangan macam tu. Tabayyun, kaji, siasat, dengar dulu penjelasan. Semoga Allah memberikan ketenangan pada kita dalam suasana yang penuh dengan kekacauan fitnah akhir zaman ini, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.